Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera dan selamat bertemu kembali. Hari ini kita tiga beranak keluar memancing, santai-santai nak cari tahu. Jadi jangan ke mana-mana, tonton video ni sampai habis. Makan dalam. Lari larilah. Tak. Oh, kerapu. Ini dia. Alhamdulillah. Belum keluar. Macam benda dekat bawah ni. Nampak? Macam gear, macam motor dia. Tu lah. Ini motor lah. Kena brake. Jadi dia kena brake. Satu orang kalau kabut kira ni besar. Mana dia? Nampak? Becuk becuk. Bukan becuk. Goreng juga. Becuk. Alhamdulillah. Tapi kita dapat ni tau. Nasib apa tu? Mbak. Duduk dulu. Duduk. Okey dah. Dah habis tak habis? MJ, Alhamdulillah. Alhamdulillah ada juga satu. Astagfirullah. MJ? Yes. Alamak, ikan merah. Aku dah pakai. Ambu tau. Ai ambu. Dah terbuka mah. Ya? Mana? Ai ambu. Lambu je. Ai lambu je. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Bibam. Mana? Kenapa? Besar ni selapang. Ni selah. Baby fish lah. Selah campur lah. Okeylah. Dengan pelayar. Boleh lah. Goyang pun sedap. Tapak tangan. Tapak. Berat ni. Ni kali lagi besar. Berat ni lagi besar. Siapa nak PM Jodi? Kita dapat tarik mama mata kail. Dia Gigi dah dia ajak gigit. sah. Inilah besar. Lebih dek. Dia dah besar gini. Maka Mustafa. Nak buka dulu. Okey. Siapa-siapa nak komen berapa kilo ni kalau competition kita dah menang dah. Wah, 5 kilo. Wah, exact 5 kilo lah. Pandai Mama cakap 5 kilo. wah besar. 5 kilo.
Kalau beli makan dah makan eh. Ada pun telur. Ada pun. Buang macam siap. Okey lah. Kita lepaskan. Nampak Dah, dah, sampai. dah, dah. Lepas lagi. Video dia. Okay. Ambil gambar. Thank you for your fight. Tak sempat tadi ambil video. Okay. Habis lah, mati lah. Besar. Dia boleh besar lagi. Wow. Ada show, ada show. Kita dah betul seharu. Kita betul pompa dia. Nak ambil ke tak nak? Dia ni besar sikit. Alam laut. Kita tak curi Kita kebas. Alah, entahlah. Kita ambil apa yang patut je. Ketam pun ada. Tu lah, ketahuan. Nice fish. Bye bye fish. Got your mommy and daddy. Ini dia hasil kita hari ni. Kupang ikan satu ekor je besar. Lain semua kecil-kecil air bani Okey. Itu saja hari ni. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Kita jumpa lagi di lain episod. Terima kasih. Asal tak charge? Tak charge. Oh tak. Assalamualaikum. Hari ni hari kedua Semalam kita ada pasang jaring. Hari ni kita nak tengok apa hasil tangkapan jaring dia. Lepas tu kita continue pancing. Okey. Okey, jumpa anda di spot. Joran. Joran mama sini. Oh, ada kat situ. Besar lah. Ada tak? Nak ambil Mana ni. ni? Petang. Kita nak terlepas. Oh, ikan. Ketam lagi.
Okey tak? Tu je. Kau taruh balik tak? Balik. Elok Tu, terus je. Dah, lepas dry. Makan. Dah kena juga. Okey, itu dua. Okey, kita dah lepaskan. Dia lagi cepat lah. Makan pegang tengah. Tak tunjuk dia Betina. sedap. Alhamdulillah. Alhamdulillah mainlah ambu je tau. Alhamdulillah. Yeay, alhamdulillah Allah. Dah tepek. Dah. Tetelan lah. Dondong. Dondong. Ini jatuh. Manis-manis lagi. Kau enjin berapa tu? Sampai. Apa? Jos. MJ. Okey, on the way. MG besar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. La. Asal kau bawa pergi bawah bot. Tarik. Ini on the way. Kata itu apa? Besar ni. MG juga. MJ ya. Alhamdulillah. MG kedua. Anak sudah menang-menang buat. Apa direct? Itu dekat. Berat. Kira. Okey. Manis-manis. Ini dia mah. Ini anak dari tak boleh. Penat berbual tak boleh. Dia dapat saya Manis-manis. Bolehlah makan. Kata dia pun makan. saya skip Alhamdulillah. orang makan dia. Hari ni boleh tahan nampaknya. Besar-besar. Ni pemancing dia. 2 orang. Jangan nak balik Pembohong dia mana? Okey lah, balik lah. Semalam mancing sampai hari ni kita jumpa lagi di rumah. Ini saja tanggapan hari ni.
Ni je, ni pun ada. Hari ni tangkapan berbaloi sungguh berbaloi. Ada ketam, ada ikan, kerapu, ada MJ, ada yang kecil ni. Ni lagi kat sini. Ni sampah lagi. Semalam ada kupang. Berbaloi hari ni berbaloi. Alhamdulillah. Okey. Sampai di sini saja. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Kita jumpa lagi di lain episod. Terima kasih. Kupang mana kupang? Dalam sebab. Habis